hidden blessing. Kadang-kadang kita tak perasan kita ada that hidden blessing. Cerita dia macam ni. Hari ni saya pergi training. So saya ada lapak kat satu tempat ni. Yang tempat tu macam boleh kata potensi di Saman tu ada lah. Tapi saya letak juga dekat situ. So bila saya balik, saya tengok bila lalu dekat tepi-tepi kan, saya tengok mostly kereta dah ada kertas Saman kan. Lepas tu saya macam, ya Allah, haraplah kereta aku baik-baik saja macam tu. So lepas tu saya jalan kaki lah, saya parking jauh sikit daripada tempat training lah. Lepas tu bila tengok kereta saya pertama sekali yang saya tengok dekat bahagian cermin depan kereta lah. So Alhamdulillah clear daripada paper. So bagi saya lah, untuk saya selamat daripada kena saman adalah satu blessing lah. Yelah kadang kita kena saman pun RM50 kalau di BKL sekarang kan. Dan apa yang saya nak cakap adalah kadang-kadang hidden blessing kita ni terlalu banyak dalam kita punya kehidupan seharian. Contohnya ada orang dia dah balik kerja, dia terlupa, rupanya tak bawa kunci rumah. So dah satu hal nak kena balik-balik office. Mungkin office dia pun jauh. Ataupun ada orang mungkin bila dah pernah balik kerja, na'udzubillah, kereta dia rosak kat tengah jalan. So kadang kita tak perasan benda-benda hidden blessing ni. Sebab itu Tuhan kata kalau kita kira nikmat dia, nescaya kita takkan dapat kira pun. Sebab it's very unlimited, it's very tak boleh dikira pun semua nikmat-nikmat tu. Dan contoh kalau kita punya kereta pun dalam keadaan baik, saya percaya kalau kita kira macam daripada gearbox, daripada contoh meter minyak tu, radio ke apa benda ke, I believe that kalau kita kira macam, ya Allah, Alhamdulillah semua elok, daripada gearbox, daripada enjin, dari segi radio, dari segi aircon dan sebagainya, it's a lot, already a lot. Kalau satu rosak, terutamanya na'udzubillah gearbox kan, itu pun dah berapa ribu, betul tak? So apa yang saya nak encourage adalah do be grateful on these tiny things yang sebenarnya kalau benda tu tak ada, ia memberi impak yang sangat besar dalam hidup kita. Impak negatif lah terutamanya. Contoh macam kereta rosak, na'udzubillah lah. So kan macam susah kita nak pergi apa. Grab pun sekarang dah berapa kan. So yeah, be grateful on small thing dan insyaAllah Tuhan akan tambah lebih banyak benda-benda best dalam hidup kita.